Hari ni saya nak kongsikan satu masakan orang Nogoi yang paling mudah, iaitu talapia masak cili api bersama belimbing buluh. So mula kita gaulkan ikan talapia sudah dicuci bersama garam dan sebagainya sampai ia sekata. Boleh panaskan minyak, kita gorengkan ikan talapia yang kita gaul tadi sampai ia garing dan masak. Bila dah masak, kita boleh angkat dan kita ketepikan. Untuk bahan kisar, kita masukkan cili padi, kunyit hidup, kita tumbukkan sampai ia lumat. Lepas tu kita boleh masukkan bahan kisar ke dalam periuk, kita boleh masukkan serai, air sedikit dan kita masakkan sampai ia mendidih dan cili itu masak. Boleh masukkan belimbing buluh, daun kunyit, tambahkan air tadi untuk sekatan masing-masing, masakkan sampai naik bau, perasakan dengan garam, pisang kera atau gula. Lepas tu kita boleh masukkan ikan yang kita goreng tadi, masukkan santan kotak, kita kacaukan sampai ia sebati dan masakkan seketika. Bila semua rasa dah balance, makanan siap untuk dihidangkan. Selalunya untuk masak lemak cili api ni saya guna ayam atau daging, tapi kali ni saya masak guna ikan pula. Lagi-lagi ikan sungai, memang lain macam rasa dia. Siapa yang pernah makan ikan sungai fahamlah dia. Kalau balik kampung mesti akan ada lauk ni. Makan pula dengan ulam, ada pula sambal belacan, memang sedap. Jom makan.